Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi tahniah, Alhamdulillah, akan buat prosedur untuk flapless ataupun flap. Setinggi tahniah, anda dah capai impian. Baik, saya nak beri penerangan obat secara jelas. Pelembab mata yang tidak ada preservatif, kita boleh letak sebanyak berapa kali pun, sebab apabila mula buat, kita rasa kering mata, dan kering itu menyebabkan mata rasa blur. Dan caranya ialah dia sebagai satu benda yang boleh pakai dalam satu hari. Kita boleh pakai dia sebanyak kali mana pun, sebab tidak ada preservatif. Dia merupakan bahan yang sihat untuk mata, dan bahan sihat untuk mata itu akan menyebabkan mata kita jadi terang dan jelas. Kita kata kita guna sebanyak 5 kali satu hari macam kita lepas payah. Ya, selepas minggu selalunya kita dah tak ada preservatif, mata kita akan lebih terang lagi, dan apabila kering mata kita pakai. Dan bagusnya setiap kali selepas kita pakai obat titis mata, kita elak macam ni, kita gosok macam ni.